Saudara Luke sebut UEC. Sekarang dia hantam saya setengah mati. Padahal UEC itu UMNO pun kata okey, PAS pun kata okey, Perikatan Nasional pun kata okey. Tapi yang kena maki saya jual kepada DAP dan saya takut. Saya nak bagi tahu, memang saya setuju bagi laluan kepada UEC ini. Pertama sekali kita kena jelas bahawa UEC ini memang tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan juga tidak diiktiraf dalam dasar pendidikan kebangsaan kita. Dalam dasar pendidikan kebangsaan telah dinyatakan. Yang ini saya nak bacakan secara jelas supaya semua rakyat Malaysia faham dan lebih-lebih lagi orang Cina di Malaysia. Sebab saya khawatir ada satu gerakan yang cuba nak memastikan orang Cina ini sentiasa ditipu oleh parti mereka sendiri bahawa dasar ini sebenarnya tak boleh diubah. Walau macam mana sekalipun hendaklah mengikut dasar yang sedia ada. Saya bacakan ini. Antaranya ialah berkaitan dengan Sekolah Menengah Persendirian Cina. Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC terdiri daripada 60 buah institusi pendidikan persendirian yang tidak akur terhadap Akta Pendidikan 1996. Ini jelas dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan, iaitu Akta 550. Dan Dasar Pendidikan Kebangsaan SMPC ditubuhkan dan diurus oleh Gabungan Persekutuan Pertubuhan Lembaga Sekolah-Sekolah Cina Malaysia, iaitu Dong Jiaozong. Murid SMPC menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan menyediakan murid-murid untuk menduduki peperiksaan UEC ataupun Unified Examination Certificate yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Jelas ini dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan. Namun begitu, kewujudan SMPC dan UEC ini kekal status quo sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta Pendidikan 1961 serta peruntukan di bawah Seksyen 151 Akta Pendidikan 1996, Akta 550. SMPC ialah institusi pendidikan persendirian yang tidak akur dengan Akta Pendidikan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama yang menjalankan kurikulum. Ini yang saya nak jelaskan kepada semua. Sebenarnya, walau macam mana pun Perdana Menteri nak mengatakan nak gunakan UEC ataupun memberi laluan kepada pelajar-pelajar lulusan UEC, sebenarnya tidak boleh kerana ia dah termaktub dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan. Saya juga rasa pelik kenapa Menteri Pendidikan Malaysia tidak mengeluarkan sebarang komen tentang isu yang diperkatakan ini, kerana beliau sendiri telah mengesahkan, telah mengatakan bahawa tidak akan mengiktiraf UEC semasa mula-mula beliau memegang jawatan Menteri Pendidikan. Jadi apabila Perdana Menteri bercakap tentang isu UEC, dia nak katakan nak beri sedikit laluan kepada pelajar UEC, saya rasa ia telah melanggar ataupun Perdana Menteri telah melanggar Akta dan Dasar Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Ini adalah dasar kerajaan. Kalaulah Perdana Menteri sendiri nak langgar, bermakna Perdana Menteri tidak menghormati akta, tidak menghormati perlembagaan dan tidak menghormati dasar pendidikan negara. Jadi kalau tidak, Perdana Menteri ini tidak hormat, apa maksudnya? Dia tidak menghormati dasar perlembagaan yang telah termaktub dalam perlembagaan itu sendiri. Jadi kalau Perdana Menteri berterusan begini, saya rasa perlu ada satu perkara yang kita rakyat Malaysia kena buat, iaitu memaklumkan kepada Majlis Raja-Raja bahawa Perdana Menteri Malaysia telah sendirinya melanggar dasar pendidikan, telah melanggar akta dan melanggar perlembagaan persekutuan. Ini jelas. Jadi saya nak bagi amaran kepada Perdana Menteri. Walaupun saya ni kedil, rakyat Malaysia yang kecil, saya nak bagi amaran. Apabila Perdana Menteri Malaysia, tak kira siapa pun, telah melanggar dasar, telah melawan perlembagaan, kami rakyat Malaysia kena mengadu balik kepada tuanku-tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Itu saja yang kami boleh buat. Jadi saya nak menyeru pada orang Cina. Orang Cina di luar sana, dengar saya nak cakap. Anda semua telah ditipu oleh parti DAP, MCA dan gerakan, bahawa dasar pendidikan ini tidak boleh dirombak sesuka hati, tidak boleh diubah suai dan tidak boleh dilanggar, terutama dalam perlembagaan persekutuan. Jadi anda telah ditipu bulat-bulat bahawa UEC memang tidak akan lagi tidak diberi ruang dan tidak langsung diberikan tempat untuk diiktiraf. Tetapi
Kalau anda nak belajar and then nak pergi ke luar negara, itu bebas. Dalam bidang swasta, itu bebas. Tapi dalam kerajaan Malaysia, kita tidak pernah iktiraf UEC dan juga tidak pernah mengiktiraf SMPC. Jadi orang Cina di luar sana, saya rasa anda semua telah ditipu, anda semua telah diperguna, dan kembalilah balik kepada perlembagaan persekutuan. Orang Cina tetap orang Malaysia. Itu yang perlu saya sampaikan, dan saya harap jelas orang Cina jangan sekali lagi anda ditipu oleh DAP, MCA dan juga gerakan konon-kononnya nak bawa agenda UEC. Semuanya pembohong, dan anda sebagai rakyat Malaysia, anda kena tegak dan terus mendukung perlembagaan persekutuan. Ini daripada saya. Terima kasih.